Aku tengok dah saya ngomong. Pokok ting-ting semua ni deh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya kasihi matron yang saya kasihi sister tujurawat yang saya mulakan melalui panel yang ada dalam kita pada hari ini, yang saya hormati semua tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tu nak tanya semua sihat ke? Alhamdulillah. Sihat betul. Apa kalau tak sihat sebelah saja ada ya. InsyaAllah ya, hari ini tuan-tuan dan puan, hari ini kita akan membicarakan satu forum berkaitan dengan bulan Muharram. Baik, tapi sebelum kita nak mulakan forum kita, eloklah kiranya kalau kita perkenalkan dulu panel-panel kita pada hari ini. Walaupun semua dah kenal, tapi mungkin banyak yang tak kenal lagi. Ya, orang kata tak kenal maka tak cinta. Cinta kan? Tak pula. Okey, tak kenal maka tak cinta. Jadi eloklah kiranya kalau kita kenal dulu lah panel-panel kita yang tidak asing lagi ini di Pusoyet. Okay, yang pertama kita ada Ustaz Syukran, berasal daripada Kedah, sudah beristeri. Sudah beristeri dan sekarang ni di Jabatan Selah, Jabatan Pundangan dan Pertusangan. Assalamualaikum Ustaz.
Alhamdulillah. Macam dah lama tak kenal, banyak kenal. Baik. Yang kedua, Ustaz Syukran dapat aksesori hari ini. Baru kahwin. Ustaz Syukran pula, alamak. Tak ada lagi kan, rumah ni kunci dah tukar. Okey, Ustaz Syakir. Ustaz Syakir berasal daripada Selangor lah. Selangor lah. Kalau siapa nak kenal, apa dapat dengan Kudong Kelantan, dia sendiri tahu dia orang Selangor. Okey, baik. Dia pun baru berkahwin, nampak berseri kan, insyaAllah. Nampak dia terperut, dia dah becik sikit. Okey, baik. Okey, yang ketiga, kita Ustazah pakai Suraya juga berasal daripada Selangor, tapi single and available. Okey, tapi yang dah kahwin tak boleh try ya. Maaf aja juga kalau orang bagi ya, supaya kita tak adalah rasa macam ngantuk sangat pada dulu. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, okey, forum kita hari ini adalah berkaitan dengan peristiwa ataupun berkaitan dengan bulan Muharram yang mana telah kita sambut pada awal bulan itulah. Sekarang berapa Muharram? Betul hari berapa Muharram kan? 13. Yang lain tak tahu. Dalam bulan-bulan Muharram ni Alhamdulillah dekat hari puasa bulan hari Ashura, ada puasa bulan. Baik. Tapi dalam bulan-bulan kita sambut ni semua ada kelebihan. Okey, termasuk juga bulan Muharram. Baik. Untuk saya terus kepada panel kita pada hari ini. Okey, dalam hadis sallallahu alaihi wasallam ada sebut Ustaz Syukran, "Az-zaman qad istaqara kahiyat yawm al-qamar sallallahu alaihi wasallam 10 syahran minha arba'atul qurun thalathatu mutawaliyat بالقاعدة وصفته والمحرم ورجع المحرم الذي بين جمال شعبان. Yang mana dalam hadis Nabi sebut zaman berputar seperti hari Allah Subhanahu wa taala menstabilkan langit dan bumi. Satu tahun itu terjadi pada 12 bulan dan di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturutan, dekat bulan Zulhijjah dan Muharram. Adapun Rajab dan juga menentukan bulan Ramadan berada di dalam bulan akhir dan Syaban. Hadis daripada Bukhari dan Muslim. Jadi Ustaz, saya nak tanya sikit. Okey, ramai orang yang tahu yang selalu nyanyi kan. Ustaz, aku macam mana dia Allah sebenarnya kan. Jadi kita tahu tentang bulan-bulan tersebut yang bulan Islam. Kita tahu. Tapi ramai yang tak tahu macam mana terbentuknya bulan. Bulan daripada bulan Muharram sampailah ke Zulhijjah. Maksudnya nama-nama macam mana terbentuk bulan Hijrah. Sebab ramai yang tahu tentang bulan Masih. Tapi ramai yang tak tahu macam mana terbentuk dan terjadinya bulan Hijrah ini, bulan Hijrah. Jadi saya minta Ustaz Syukran boleh kita baca sedikit lah pengetahuan pada kami ini macam mana bentuk-bentuk bulan ini. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada bos saya, Ustaz Abdi. Dia perkenalkan kami, dia tak perkenalkan diri dia. Dia pun berasal dari Kedah, sudah berkahwin. Boleh tahu kan dia? Baru berkahwin satu. Okey, insya-Allah, alhamdulillah, terima kasih kepada semua kehadiran semua juga. Alhamdulillah kita berada pada pagi yang suasananya agak merdu, tenang, mengantuk. Harap tak ada yang tidur. Kalau tidur nanti kita akan tanya soalan, insya-Allah. Okey, alhamdulillah kita sudah masuk ke fasa tahun baru. Kita masuk pada fasa 1446 Hijrah. Okey. 1446 Hijrah daripada apa? Kalau kita 2024, yang satu tu apa dia? Satu Masihi, satu Hijrah. Guna benda apa kesinambungan? Itu berbanding kepada soalan ini juga. Okey. Kita adakah macam bermula dengan soalan sikit. Adakah kita perlu ikut tahun Hijrah sahaja semata-mata? Adakah kita perlu ikut tahun Masihi semata-mata? Dah jawab belum? Boleh jawab lagi kan? Kita akan jawab dalam perkongsian saya juga, insyaAllah. Okey, dalam Islam hari ini kita ada dua takwin, takwin Hijri dan takwin Miladi. Takwin Hijri ini dia mengikut putaran bulan mengelilingi bumi. Takwin Masihi mengikut bulan dan bumi mengelilingi matahari. Dia 360 hari, 365 hari. Tapi bulan mengelilingi bumi
Dia kena ada visual pun nampak kan. Mungkin 3D kat sini ke 4D ke 5D kan. Nampak kita bayang mungkin satu hari kita boleh buat pun nampak macam mana peredaran ni. Sebab dia berkaitan dengan falak. Zaman sekarang memang kita tak dapat nak tengok galaksi sebab kenapa pencemaran cahaya daripada jalan raya, daripada lampu rumah. Kalau zaman dulu bulan bintang memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan perjalanan, menentukan tahun, menentukan bila nak tanam pokok, bila nak keluar berperang, bila nak pergi mana, bila nak arah kiblat, semua dia tengok langit. Dia tak tengok bukit, dia tak tengok muka kawan sebelah tak. Dia tengok pada bulan dan bintang dan juga burus-burus di langit. Jadi kalau siapa yang pernah pergi pantai tu dia nampak burus-burus kat langit kan. Semua tu kalau ada orang yang pandai, dia boleh tahu ini arah utara, ini burus dia menunjukkan sekarang musim apa. Musim apa yang sesuai. Itu yang kita katakan orang tak percaya pada benda horoskop dan sebagainya. Sebab kenapa zaman dulu memang kita pakai musim tu, nak menentukan musim sendiri. Kalau zaman sekarang masih pakai lagi kalau dia layan. Dia tahu waktu tarikh bila air pasang mengikut pergerakan bulan. Sebab apa? Bulan dia ada graviti, bumi ada graviti. Graviti bulan dengan bumi dia menyebabkan air pasang. Bila bulan dekat atas ni, air pasang ke situ. Air tu kalau bumi ni, air yang graviti bulan tu menarik menyebabkan air pasang. Jadi dia kena tahu hari ni mungkin bulan tu ada waktu pagi. Kalau time bulan mengambang juga tengah malam baru ada bulan. Tapi bila anak bulan kita tak nampak. Tenggelam dalam matahari, tenggelam sekali dengan anak bulan. Kita tak nampak bulan itu. Bila time 15, 16 kita nampak terang. Sebab waktu time tu bulan dia berada di atas. Kemudian bila tengah hari balik, dia ada bulan dekat bawah. Dia ada, kalau ikutkan kena visual, kita kena gambarkan, dapat gambaran. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, dalam bulan-bulan Islam, para sahabat ketika mana zaman Nabi tak tetapkan kita guna tarikh mana. Sebab Allah sebut juga dalam Quran, wa ma kata dalam surah Al-Kahfi Allah menyebutkan mereka ini tidur di dalam gua selama 300 tahun dan tambahlah 9 tahun mengikut tahun kamu. Dan Allah sebut macam tu. Kalau dalam surah Al-Kahfi saya ingat ayat 25 maksudnya, Allah menyebutkan begitu. 300 tahun itu tahun mengikut kiraan tahun Masihi. 309 tahun mengikut kiraan tahun Hijrah. Setiap kalau kita umur kita, kalau siapa dah masuk 30 tahun, sebenarnya dia dah berbeza 1 tahun dengan Hijri. Maksudnya dia 30 tahun Masihi, 31 tahun Hijri. Sebabkan apa? Perbezaan hari sendiri, 1 tahun Hijri 100, Hijri Hijrah 100, 350 hari ataupun 355 hari, 350 hari. Kalau tahun Masihi 365 hari. Berbeza dekat lebih kurang 10 hari. Itu dulu kita raya, ingat dulu, raya bulan 12, pernah kan tahun tu raya 2 kali. Awal tahun hujung tahun pernah raya 2 kali. Macam mana boleh berlaku macam tu? Sebab kenapa? Gap tu antara Masihi dengan Hijri 10 hari. Okey, ketika berlaku Allah tetapkan juga. Saya takut tak menjawab kan, pergi jauh kan, ketika kita pergi peluang Ustaz Zakir, Ustazah pula. Bukan waktu saya seorang kat sini. Okey. Jadi para sahabat sendiri, para sahabat alaihim radhiyallahu anhum jami'an, mereka ni berlaku satu peristiwa ketika mana Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ada datang satu surat daripada Gubernur Mesir menyatakan bulan Syakban tapi tak menyatakan tahun bila. Dan juga ada tiga peristiwa berkaitan dengan surat yang letakkan tarikh ataupun hari tanpa diletakkan tahun. Jadi tak tahu tahun bila. Jadi sebabkan itu para sahabat berbincang, kita perlu menyelesaikan masalah isu rasmi negara ni, perlu ada tarikh yang tetap dan sebagainya kan. Kita kata yalah, kalau kita pun tak ada tarikh, kita pun tahu tarikh expired, roti kita tahu tak ada tarikh kan, ada satu hari bulan berapa, itu tak ada pun, tak ada tarikh sebagainya, menyebabkan kadang ia boleh dijadikan mudarat. Kemudian dibincang-bincang untuk menetapkan kita menggunakan kalender hijrah. Sebabkan hijrah apa? Kalender hijrah penting bagi kita. Rukun Islam kita berapa rukun Islam? 5. Empat ni semua mengikut kalender hijrah. Satu syahadah, boleh bila kita boleh syahadah?
orang masuk Islam kan, kita syahadah, setiap kali solat kita syahadah. Kemudian kedua, solat akan mengikut kalender hijrah. Maksudnya peredaran waktu malam dan siang tu, pergerakan matahari tu, waktu subuh pada Sadiq, kemudian waktu zuhur bayang paling pendek, kemudian waktu asar bayang pendek tu campur dengan bayang tiang atau bayang tinggi, kemudian waktu maghrib tenggelamnya bulan matahari tu, waktu isyak tenggelamnya hilangnya merah di langit tu waktu isyak, semua mengikut peredaran. Kemudian puasa tengok anak bulan kan, masuk bulan hijrah tu. Kalau saya cerita panjang lagi, panjang perbahasan juga kan. Kemudian zakat pun kena ikut haul, ikut 1 tahun, bukan 1 tahun Masihi, 1 tahun hijrah. Berkaitan dengan umur sebagainya, berkaitan dengan iddah, semua mengikut kepada tarikh hijrah. Kemudian puasa, zakat, kemudian haji. Haji kita boleh buat haji bulan ni tak? Tak boleh kan? Kena buat haji bulan apa? Bulan Ramadan. Tu tak tahu. Okey, buat haji pada bulan haji dari 3 Zulqa'dah, Zulhijjah dengan Muharram. Maksudnya bulan Zulhijjah, Zulqa'dah. Zulhijjah bulan tu ketika mana persiapan untuk mengerjakan haji. Kemudian bulan Zulhijjah, bulan haji, kita tahu kita baru saja lepas Aidil Adha baru ni, pada 10 hari bulan Zulhijjah, itu hari raya. Kemudian orang buat haji yang hari waktu wukuf tu 9 hari bulan. Kemudian selesai di haji, semua ni amalan-amalan ni terikat dengan waktu bulan hijrah. Tapi kita tak menafikan kepentingan bulan Masihi. Sedangkan Allah sendiri mengiktiraf dalam Al-Quran yang saya sebut tadi, ayat surah Al-Kahfi ayat 25 tadi. Jadi kita tak menafikan. Dan juga penamaan setiap bulan-bulan tu ada sebabnya. Muharram ni sebab apa dinamakan Muharram? Sebabkan bulan ni bagi orang Arab tu dilarang untuk berperang. Ketika ini dilarang untuk berperang. Kemudian depan Muharram, bulan Safar. Bulan Safar ni, bulan ni ketika ni orang ni kan dia orang dah stop, dia kata bagi waktu time bertenang. Bila start Safar ni, orang mula berperang balik. Sebab kenapa? Di pagi Safar, maksudnya ketika ni rumah-rumah ni kosong, semua berkat keluar, pergi berperang lah, apalah benda. Jadi itu antara sebabkan dinamakan bulan Safar. Kemudian Rabiul Awal masuk bulan musim bunga. Kemudian Rabiul Akhir berakhirnya musim bunga. Kemudian Jamadil Awal, Jamadil Ula, maksudnya ketika masuknya musim sejuk. Kemudian Rajab pun antara salah satu bulan haram. Bulan ni juga bulan kita kata ya, lepas berpegang kita ni kena ambil dah cuti sikit kan. Ketika ni bulan bertenang je. Sebelum nak masuk bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Bulan Sya'ban, Ramadan dah start pada berpegang. Jadi orang Arab ni dia itu, kalau kita zaman dulu, itulah kita kata dia penggunaan tarikh-tarikh tersebut dia ada untuk penggunaan harian mereka juga. Ketika mana nak start berhijrah, bukan nak start berhijrah, nak start pergi berniaga sebagainya. Dan juga itu sebab sedikit, saya tak nak cerita panjang lagi, kita bagi peluang pada ustaz-ustaz lain, ustazah kita juga, insyaAllah. Setakat dulu saya nak menjawab. Kalau tak menjawab, kita open soalan. Terima kasih, syukran. Kerana juga saya boleh dengar presentasi sahaja ada mana lah, Yusuf Timur kami lah. Tapi untuk makluman adalah, saya syukran juga mengumpulkan ada sijil untuk falak kan. Dia cari falak yang betul lah. Jadi kalau nanti kita minta dia untuk buat satu kelas lah, macam mana nak tengok anak bulan dan sebagainya lah. Sebab ramai juga yang kita bila bersengaya kan, hanya mengharapkan pemohon besar raja-raja betul ni. Jadi kita tak nak macam tu juga. At least kita ada ilmu sikit lah. Nanti insyaAllah kita akan minta Ustaz Syukran juga lah buat satu kelas tu. Boleh? Boleh insyaAllah. Okay, kita terus pada Ustaz Syakir. Pada hari Syakir Syukran Suraya. Jadi triple S jadi saya confuse kadang-kadang kan. Okay, baik. Ustaz Syakir, kita hari ini adalah di dalam bulan Muharram. Bulan Muharram merupakan bulan yang pertama dalam bulan hijrah. Jadi setelah kita dah tahu bagaimana terbentuknya kalender ni, jadi kita juga nak tahulah kan macam mana dan apa sejarah di dalam bulan Muharram yang pertama ni, yang mana ada tak peristiwa-peristiwa yang menggembirakan atau kisah-kisah yang boleh menceritakan bagi kita sama ada menggembirakan ataupun menyedihkan.
dalam bulan Muharram. So, kebetulan kita bulan Muharram kan. Jadi kita juga nak tahulah supaya kita boleh dapat iktibar dalam kisah-kisah yang akan dibahas ini. Sama, tukar dan masyarakat. Terima kepada Ustaz Hamdi. InsyaAllah Tuan Bapak yang saya Allah, Alhamdulillah berahmin Wassalamualaikum ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. InsyaAllah untuk slot saya ini lebih berkenaan tentang sirah. Jadi saya minta kepada kita semua kita dapat sama-sama untuk perhatian. Semua bersama saya insyaAllah. Boleh semua katakan? Tak macam tak semua. Takut yang lain tu macam berada di alam lain. Semua boleh katakan insyaAllah. Allah. Saya doakan yang angkat tangan ni akan berada sama-sama di situ insyaAllah. Amin. Ya tuan-tuan, berkenaan dengan 10 Muharram, sebenarnya ada tadi Ustaz Ali minta ceritakan tentang bulan Muharram. Jadi saya khususkan tentang 10 Muharram itu sendiri. Kerana 10 Muharram terbanyak antara banyak kisah-kisah Nabi-Nabi yang terdahulu. Selain kita dapat tahu tentang kisah Nabi Muhammad pada bulan Muharram, marilah sama-sama kita telusuri sirah Nabi Allah Nabi Adam AS. Yang mana Nabi Allah Adam AS bersama dengan Siti Hawa turun setelah memakan buah apa? Buah delima. Buah apa saya tak dengar kan? Bagi bergegar Israel ini buah apa? Kulti, Masya Allah. Dan semua ni hebat-hebat. Saya sebenarnya nak ceramah nak sampai ni, hati saya bergetar. Sebab saya nak sampai kepada orang-orang yang hebat. Dia tanya buah apa? Buah kulti. Jadi saya nak cerita tentang Nabi Allah, Nabi Adam ni semua dah tahu. So ketika mana Nabi Allah, Nabi Adam AS dan Siti Hawa kan buah kulti tersebut, yang mana buah kulti tersebut adalah larangan Allah Ta'ala kepada Nabi dan juga Siti Hawa. Bila mana dia termakan, sebenarnya dia terlupa. Dia makan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Adam AS dengan Siti Hawa makan buah kulti tersebut atas kerana nasihat daripada syaitan. Sebab dalam Al-Quran sendiri syaitan kata, jangan risau, aku ini adalah penasihat yang baik. So Nabi Adam dengar kataan nasihat ni, maka dia pun termakan sehingga lupakan bahawa perintah Allah Ta'ala jangan dekat rasa, apatah lagi makan. Maka bila mana dah makan, terwujudlah pakaian-pakaian yang ada pada Nabi Adam dengan Siti Hawa. Maka sedarlah mereka bahawa mereka telah melakukan kesalahan. Dan disebabkan kesalahan tersebut, Allah memberikan hukuman lah. Dia sebenarnya bukan hukuman, beza hukuman Nabi dengan hukuman kita. Nabi tak pernah salah, sebab Nabi bersifat maksum. Tapi itu adalah hukuman sebabkan kelupaan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Bukan dosa sebab lupa. Kalau contohkan kita berpuasa, kita makan lupa. Dosa ke tak? Dosa ke tak? Oh, bagusnya lah Astagfirullah ni. Terlupa maksudnya tidak berdosa. Sama jugalah keadaan dengan Nabi Allah, Nabi Adam dan Siti Hawa. Turun juga ni pada hari Ashura 10 Muharram. Dan pada 10 Muharram itu jugalah Nabi Allah, Nabi Adam berdoa kepada Allah Ta'ala, yang mana kita famous dengan doa ni. Mungkin di antara kita ramai baca doa ni dan boleh kita amalkan, iaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Masya Allah. Itu yang saya bergetar tu sebenarnya. Sebab staff ini semuanya tak kosong, ada isi. So hari Ashura 10 Muharram itu adalah hari diturunkan Nabi Allah Adam dan Siti Hawa, juga hari yang sama diterima taubat Nabi Adam AS. Itu tentang Nabi Adam. Kemudian kisah tentang Nabi Allah Musa. Satu ketika bila mana Nabi Muhammad sampai ke Madinah, Nabi melihat orang Yahudi ni semua puasa pada 10 Muharram tersebut. Maka Nabi pun bertanya, kenapa puasa? Maka Nabi kemudian Bani Israel, orang Yahudi pun mengatakan, kerana hari ini adalah hari
Nabi Musa diselamatkan daripada kezaliman Fir'aun, dan Fir'aun dan juga tenteranya ditenggelamkan di lautan merah. Maka disebabkan mengingati perkara tersebut, Nabi Musa puasa dan Bani Israil Yahudi di Madinah juga berpuasa. Maka bila mana Nabi melihat perkara tersebut, Nabi mengatakan ana aula ala Musa minkum. Aku lebih diutamakan ke atas Musa daripada mereka. Ialah mereka ni tak dengar, aku tak ikut pun Nabi Musa. Dan Nabi Muhammad ni membawa agama-agama yang dahulu. Maka nak ceritakan bahawa 10 Muharram juga adalah peristiwa Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada kezaliman Fir'aun. Okay. Kita tak dapatkan gambaran betul. Selepas ni kita akan ceritakan sirah tentang Nabi Muhammad. Bayangkan ini adalah Arab Saudi dan ini adalah Lautan Merah. Sini adalah Mesir. Okay, dapat gambaran tuan? Mesir adalah Nabi Musa. Okay. Maksudnya Nabi Musa dia merentasi Lautan Merah, naik ke bumi Palestin. Ini Mesir, atas ni Palestin. Okey, dapat Maka dekat Lautan Merah, sepanjang Lautan Merah itulah ditenggelamkan Fir'aun dan Nabi selamat masuk ke bumi Palestin. Saya nak dapatkan gambaran tentang Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, peristiwa bulan Muharram ni kebiasaan orang menceritakan tentang hijrah. Sebab kita tahu tadi saya sebut dah ceritakan bahawa hijrah bulan-bulan Islam tu ada, cuma tahun tu tidak ada. Jadi nak ambil tahun mana? Start daripada bulan berapa? Dan akhirnya panjang cerita dia kan. So Sayyidina Umar tu mengambil pada bulan Muharram. Sedangkan bulan Muharram bukanlah peristiwa hijrah tersebut. Yang kita nak tahu adalah bulan hijrah, peristiwa hijrah berlaku pada 27 Muharram, lepas tu Safar. So bulan kedua Islam barulah start perjalanan hijrahnya Nabi. Tapi kenapa dia ambilkan pada bulan Muharram adalah beberapa peristiwa. Tapi kalaulah orang tanya kenapa orang cerita tentang hijrah pada bulan Muharram, antaranya ada juga di dalam kitab. Sebenarnya Nabi memang start hijrah pada bulan Safar. Tapi pada awal Muharram tersebut Nabi dah plan, Nabi dah niat dah untuk hijrah. Kerana sebelum itu sahabat pada tahun ke-5 kenabian, hijrah start pada tahun ke-13 kenabian. Nabi berdakwah di Mekah selama berapa tahun? 13 tahun. Madinah 10 tahun. So start hijrah adalah tahun ke-13 kenabian. Okay, dapat? Tahun ke-5 kenabian. Tahun ke-5 kenabian. Ketika itu Nabi dan juga umat Islam yang berada di Mekah ditindas, dizalimi, diboikot, dibunuh, diseksa dan sebagainya. Maka pada bulan Rabiul Awal, saya ingat. Tapi pada tahun ke-5 kenabian, maka hijrah sahabat pada awal, iaitu berhijrah ke Habsyah. Dapatkan gambaran tadi saya kata sini Arab Saudi, sini Lautan Merah, dan sini negara Mesir. Dan bawah negara Mesir adalah Ethiopia. Iaitu negara dan raja Habsyi. Okey. Maka ini Mekah. So berhijrahlah pada tahun 5 kenabian. Ada berapa sahabat? Ada 12 orang sahabat. 12 orang sahabat berhijrah, antaranya Sayyidina Osman dan isteri dia Ruqayyah berhijrah menyeberangi Lautan Merah masuk ke Ethiopia. Kerana Nabi tahu bahawa Raja Najasyi ketika itu adalah, walaupun dia menganut agama Kristian, tapi dia raja yang adil. Maka berhijrah. Kemudian hijrah yang kedua pula, 80 lelaki, 20 lebih perempuan. Hijrah yang kedua. Maka tatkala Nabi orang muslimin lagi beberapa tahun, 5 tambah lagi 13, 5 tahun, 8 tahun. 8 tahun
berada di Mekah, maka barulah ada wahyu yang menyuruh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat yang lain yang muslimin berhijrah ke Madinah. Madinah di atas, di Mekah, dan Rasul di bawah. Maka berhijrahlah sahabat naik dengan perjalanan yang biasa orang naik. Tapi kalau Nabi Muhammad dengan Abu Bakar, dia berhijrah, perjalanan dia perjalanan yang berbeza dengan laluan orang biasa lalu. Jadi yang saya nak ceritakan adalah satu peristiwa sirah yang mana jarang kita dengar. Kalau sirah, Nabi pergi masuk Ghusu dengan Abu Bakar, kemudian naik ke Madinah, cerita tentang Masjid Quba, betul? Kebiasaan. Satu peristiwa iaitu bila mana Nabi Muhammad SAW telah diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada dikejar musyrikin, iaitu Suraqah bin Malik. Maka 4 orang, kita tahu Nabi Abu Bakar, betul? Sebenarnya ada 2 orang lagi yang membawa perjalanan Nabi ke Madinah itu, iaitu Abdullah bin Uraiqid. Jadi tiada, kalau dalam kitab menunjukkan bahawa dia tidak pasti masuk Islam atau tidak. Tapi ketika itu dia masih dalam keadaan kafir, tapi dia membantu perjalanan Nabi. Kemudian Abdullah bin Furaiha, Abdullah bin Fuhairah. Abdullah bin Fuhairah. Maka 4 orang ni dalam keadaan laluan yang bukan biasa lalu. Maksudnya kalau laluan yang kebiasaan lalu, maksudnya tempat tu confirm ada RMR. Contoh kita biasa kan, kita nak pergi ke Kelantan. Kelantan kita lalu mana? Highway apa? Saya bukan orang Kelantan tu kan, saya tak tahu lah highway apa. Tak kisah highway apa, RMR pasti ada. Sebab itulah tempat kita nak rehat, minum dan sebagainya. Tapi perjalanan tu perjalanan yang bukan biasa. Jadi tiada air, makanan pun sudah kehabisan. Maka dia pun berjumpalah satu tempat yang ada 2 kemah, iaitu kemah Ummu Ma'bad. Ni jarang kita dengar, betul? Kita pernah dengar. Kalau pernah dengar saya risau awal. Maka kisah dia adalah sangat-sangat seronok kerana kita boleh ambil pengajar di situ. Bila Nabi sampai ke kemah Ummu Ma'bad ketika itu suami dia keluar membawa kambing-kambing mencari makanan, air dan sebagainya. Kerana tahun itu adalah tahun yang penuh dengan kemarau, tak ada air. Yang tinggal adalah kambing yang tua, yang kurus, dan maksudnya kambing tu ada kat larat lah, nak keluarkan susu pun tak boleh. Maka Nabi pun kata kepada Ummu Ma'bad, wahai Ummu Ma'bad, ini kambing apa? Ini kambing tua. So Nabi kata, boleh tak aku perah susu dia? Wallahi kambing tu kalau kau boleh perah, kau perah lah. Maka Nabi pun memegang kantong susu kambing tersebut dan membaca bismillah dan berdoa. Keluarlah susunya dengan perut Nabi Muhammad SAW. Maka keluar je susu, ambil bekas. Nabi mintakan Ummu Ma'bad ambil bekas perah sehingga melimpah-limpah. Maksudnya susu ni banyak. Dan bila mana susu dah ada, maka Nabi mempersilakan Ummu Ma'bad minumlah. Ketua bagi orang lain minum. Kita makan dulu. Biasa ketua makan dulu. Itu maksudnya Rasulullah sebagai ketua. Tapi kita mestilah mempersilakan Rasulullah dulu, betul? So bila mana dah Nabi bagi Ummu Ma'bad, Nabi bagi pula dekat 3 orang yang lain, Abu Bakar, Abdullah bin Fuhairah dan Abdullah bin Uraiqid. Baru Nabi minum. Nabi orang yang beras sekali minum. So bila mana dah selesai peristiwa tersebut, Nabi dengan 4 orang tersebut teruskan perjalanan. Ketika itu baru tersebar cerita tentang kalau dapat kepala Nabi Muhammad, maka ganjaran dia adalah 100 ekor unta. So kalau 100 ekor unta berapa tuan? 1 ekor unta lebih kurang 7-8 ribu. Kalau dah 100 ekor unta, maksudnya 700,000. Kepala Nabi Muhammad 700,000 ringgit. So Abu Ma'bad kan, suami Ummu Ma'bad sampai, maka dia pun tanya, macam mana boleh ada susu banyak ni? Ummu Ma'bad kata tadi ada orang yang penuh dengan keberkatan datang.
Jadi Abu Ma'bad kata, oh itu mungkinlah Muhammad yang orang Quraisy cari. Kalaulah aku jumpa, aku akan masuk agama Islam. Okey, itu adalah peristiwa-peristiwa hijrah yang boleh kita ambil. Itu mana peristiwa hijrah lah yang boleh kita ambil pengajaran. Sebenarnya banyak lagi peristiwa hijrah, tapi saya ceritakan ini sebab peristiwa tersebut adalah peristiwa yang jarang dan jarang. Itulah antara sekitar sebanyak tentang kisah-kisah yang ada pada bulan Muharram, insya-Allah. Allah Taala. Terima kasih Ustaz Syakir. Bila tadi sebut bergetar dah, saya pun bergetar lah. Bila ramai sangat Musrawi ini tahu tentang kisah-kisah Nabi kan. Di antara kelebihan dalam bulan Muharram ataupun cerita yang kita boleh ambil daripada bulan Muharram tentang perempuan adalah kisah tentang Nabi Musa dan Nabi dengan Fir'aun. Kisah-kisah macam mana Nabi Musa dan Fir'aun ini, Fir'aun itu ditenggelamkan di laut Merah. Itu cerita menggembirakan kita lah, cerita menggembirakan kita. Dan juga peristiwa yang menyedihkan kita juga untuk dikongsi adalah kisah bagaimana Sayyidina Husain, cucu pada Nabi kita SAW dibunuh di Karbala. Itu peristiwa sedih. Jadi di antara kisah-kisah yang gembira dan sedih kita boleh tengok dan kita boleh lihat di dalam Al-Quran, insya-Allah. Baik, Ustazah. Ustazah terkejut bila saya tanya ni. Okey, Ustazah. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi ada sebut tentang kelebihan bulan Muharram. Sebab kita bicara tentang bulan Muharram, Nabi pernah sebut, jika engkau hendak puasa selain daripada bulan Ramadan, maka kamu boleh berpuasa pada bulan Muharram. Di mana bulan Muharram itu merupakan bulan yang Allah akan ampunkan dosa. Begitu juga kata-kata daripada Imam Ghazali rahimahullah dalam Taqiyah Ulumuddin, dia mengatakan bahawa puasa pada hari-hari mulia termasuk dalam bulan Muharram, Allah akan lipatkan pahala daripada perbuatan tersebut. Jadi Ustazah, itu kelebihan dari sudut bulan Muharram. Di antara kelebihan yang Nabi sebutlah. Tapi macam mana Ustazah, macam mana dan apakah kelebihan bulan Muharram ini dari sudut akidah? Sebab kita banyak bincang tentang benda-benda perbuatan fiqh dan sebagainya lah, puasa dan sebagainya lah. Jadi dari sudut akidah macam mana? Sebab kita tahu akidah berbeza sikit dia punya apa nama tu literally maksud dengan fiqh itu sendiri. Jadi Ustazah kita boleh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih kepada Ustaz Ramli atas soalan tadi. Sebelum tu saya nak tanya lah, okey ke semua? Mata macam dah mula sehat. Dari tadi kita cerita tentang sirap kan, dan apa memandangkan cuaca sangat redup, dan kita pun rasa macam mendaya-daya. Hospital pun ada aircon dan sebagainya kan. Okey, so boleh saya teruskan? Ada semangat tak nak tahu apa kelebihan apa hijrah ni berkait dengan akidah? Okey, insya-Allah. Okey, seperti yang kita tahu, yang tuan-tuan tahu, hijrah bulan Muharram ni sangat sinonim dengan hijrah Nabi SAW ke mana? Ke mana? Macam takut-takut nak jawab, ke mana? Hijrah Nabi ke mana? Ke Madinah. Okey, hijrah Nabi ke Madinah lah. Okey, dan sebenarnya bukanlah setakat di Madinah, ada lagi sebelum-sebelum tu peristiwa hijrah Nabi ni yang disebutkan oleh Ustaz tadi lah. Okey, jadi untuk soalan saya, untuk jawapan kepada soalan saya, kita akan tengok dua perkara dari sudut akidah ni. Apa yang hijrah ni, apa sebenarnya yang Nabi bawa, dan apa yang sebenarnya membuatkan kita perlu kepada mencontohi Rasulullah SAW dalam sudut hijrah. Okay. So ada dua perkara. Yang pertama, hijrah ini merupakan cara untuk memperkukuhkan akidah. Kalau kita tengok objektif hijrah Nabi, kita tahu kan hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Sampai dekat Madinah, Nabi bina masjid apa? Masjid Quba. Lepas tu Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Itu adalah sirah yang selalu bermain dekat
minda kita lah. Bila ada anak-anak pun, anak-anak kan akan bercerita juga. Ini Ukmi, ayah, ini sirah Nabi berhijrah ke Madinah. Okey, apa sebenarnya objektif hijrah Rasulullah SAW? Yang objektif ada dua. Yang pertama adalah menyampaikan dakwah Rasulullah sendiri kepada seluruh penduduk di Madinah pada ketika itu, dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Dan yang kedua adalah mendirikan negara Islam. Itu antara objektif hijrah Nabi. Tapi bukanlah hijrah Nabi ini sekadar berpindah daripada Mekah ke Madinah. Bukan hanya pindah je lah. Hijrah tu pindah kan. Jadi daripada Mekah Nabi duduk, lepas tu Nabi berhijrah ke Madinah. Bukan sekadar itu. Tapi sebenarnya hijrah ini sangat-sangat berkait dengan jihad Nabi, usaha Nabi untuk mempertahankan akidah, untuk menegakkan agama Islam dan menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Okey, melalui pengukuhan akidah ni kita akan tengok ada perbezaan antara pelarian dan hijrah. Sama kan lebih kurang kan, kalau pelarian ni daripada tempat yang penuh dengan keburukan, mereka pun berpindah kepada tempat yang penuh dengan kebaikan. Contoh orang di negara Somalia dan sebagainya, mereka menjadi pelarian. Tapi ada beza hijrah dan pelarian. Apa bezanya? Pelarian ni kebiasaannya mereka menyelamatkan diri, nyawa dan harta sahaja tanpa mempedulikan soal akidah. Tak ada mempedulikan tentang negara, dan mereka sanggup menyerah diri kepada pihak musuh, ataupun sanggup menyerah diri kepada negara yang mereka pindah tu lah. Okay. Itu bentuk pelarian. Tapi hijrah ni, Rasulullah dan para sahabat melakukan hijrah ke Madinah bukanlah seperti pelarian yang meminta pertolongan. Nabi pergi ke Madinah ni bukan untuk minta pertolongan, tapi hijrah Nabi berkonsepkan pengukuhan akidah dan ibadah kepada Allah SWT. Itulah kita kena faham hijrah ni dia menuntut kepada niat kembali kepada Allah. Dalam hadis Nabi SAW yang menyebutkan innamal a'malu binniyat. Biasa kan hadis ni. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibaha aw imra'atin yankihuha, hatta akhir hadis. Maksudnya sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Bergantung pada niat kita. Kita berhijrah tu disebabkan apa? Kenapa kita berpindah daripada satu tempat ke satu tempat? Kenapa kita berpindah daripada amalan yang banyak kepada amalan yang lebih banyak? Okay. Perlu bergantung kepada niat. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Kalaulah niatnya kerana Allah dan Rasul, maka dia akan dapat Allah dan Rasul. Tapi kalaulah niatnya kerana mencari dunia, ataupun dalam hadis disebutkan kerana wanita yang ingin dinikahi, maka itulah yang dia akan dapat. Dia akan dapat dunia dan wanita tersebut. Jadi kita kena betulkan semula niat kita, barukan balik niat kita. Kita berhijrah kerana apa? Okey, itu yang pertama, memperkukuhkan akidah. Daripada sirah Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Yang kedua adalah kesepaduan bangsa, menyatu padukan bangsa. Okey, tadi kita dah tengok sirah Nabi. Lepas dia Nabi sampai dekat Madinah, perkara pertama yang Nabi buat ialah membina Masjid Quba. Seterusnya mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Okey, apa gunanya Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar ni? Kenapa? Untuk kalau kita tengok dekat Mekah, masa dekat Mekah, Nabi ataupun agama Islam itu sendiri adalah golongan minoriti.
Nabi tak disebabkan di Mekah itu Nabi adalah golongan minoriti, maka diperintahkan untuk hijrah. Dan bila awal pada waktu tersebut, negara Madinah ni dah mempunyai golongan Ansar, golongan yang sudah menganut agama Islam, yang dah sedia ada di Madinah. Jadi bila Nabi datang, Nabi mempersaudarakan Muhajirin. Biasa kita selalu tahu Muhajirin apa? Golongan orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Itu adalah Muhajirin. Ansar ni adalah penduduk Madinah itu sendiri. Okey. Jadi Nabi datang dan Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, dan persaudaraan pada zaman Rasulullah ini juga dibina atas dasar akidah. Sebab apa? Sebab untuk mempertahankan Islam, mempertahankan akidah, dakwah dan sebagainya. Okey, bagaimana kalau kita tengok daripada sirah Nabi SAW membuktikan Nabi mempersaudarakan, contoh orang paling kita panggil sistem ta'akhi lah. Sistem ta'akhi, Nabi mempersaudarakan Ja'far dan Mu'az bin Jabal. Antara contoh lain, Abu Bakar As-Siddiq dengan Khadijah. Dan ada satu sirah yang sangat-sangat terpukul lah kalau kita tengok, sehingga kan sahabat Nabi Nabi mempersaudarakan antara sahabat Abdul Rahman bin Auf dan Sa'ad. Sehingga kan Sa'ad pada waktu ketika itu bersedia menyerahkan separuh daripada hartanya dan untuk diberikan kepada Abdul Rahman bin Auf. Dan juga Sa'ad bersedia untuk menceraikan isterinya untuk dikahwinkan dengan Abdul Rahman bin Auf. Tapi pada waktu itu Abdul Rahman menolak dengan cara yang baiklah. Okey, nak tengok bagaimana semangat persaudaraan apabila didasari dengan akidah. Persaudaraan tersebut sangat-sangat kukuh dan sangat-sangat tak boleh nak ditimbangkan lah dengan berbeza dengan persaudaraan yang disebabkan oleh perkara-perkara lain. Okey, dan asas ikatan ini membawa kepada persaudaraan Islam dan undang-undang Islam melalui penyatuan Muhajirin dan Ansar adalah persaudaraan yang ditunjukkan dalam sirah Nabi ini juga, dia merupakan bukan sekadar membina hubungan kita dengan Allah semata-mata. Hijrah bukan sekadar membina hubungan kita dengan Allah semata-mata, tapi juga hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Dalam Al-Quran ada disebutkan hablum minallah wa hablum minan nas. Ikatan itu kena ada dengan Allah dan juga ikatan dengan antara manusia dengan manusia. Okay. Dan apabila ikatan ini teguh, dia boleh membawa kepada usaha dakwah dan pembinaan negara dapat berjalan dengan lancar. Okey. So bila kita tengok dari sudut sirah ini, bila Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, dia akan membawa kepada menghilangkan fanatik perkauman. Kita tengok fanatik perkauman lah, sebab kalau dulu pun ada juga kalau golongan ni je. Golongan Aus je, Khazraj saja. Tapi disebabkan oleh hijrah Nabi Muhammad SAW membuktikan bahawa fanatik perkauman itu boleh dihilangkan dan menjadi adil dalam struktur sosial sehingga tersebarnya Islam ke seluruh dunia. Okey, jadi dari sudut hijrah ini, kita kena faham hijrah ini sebenarnya menjaga akidah. Hijrah ini sebenarnya menjaga akidah. Contohnya, kita boleh tengok daripada Sirah Suhaib Ar-Rumi. Sirah Suhaib Ar-Rumi bertukar daripada kaya kepada miskin sewaktu hijrah. Pada masa Suhaib Ar-Rumi ni adalah seorang yang kaya, tapi disebabkan hijrah menjadi miskin lah disebabkan hijrah. Okey. Dan contoh lain, Mus'ab bin Umair.
Mus'ab bin Umair ni adalah seorang lelaki bangsawan juga, tetapi bertukar menjadi mujahid yang serba sederhana, dan beliau mati syahidlah dalam perang Uhud. Jadi nak menyebutkan, kalau kita tengok daripada ibrah surah Al-Kahfi, kalau tahu surah Al-Kahfi ada menceritakan tentang pemuda yang keluar meninggalkan tempat mereka untuk menyelamatkan akidah. Dan disebabkan menyelamatkan akidah itu, mereka disatukan di sebuah gua. Nak menunjukkan bahawa apabila kita berhijrah atas sebab menjaga akidah, menjaga iman, itulah sebenarnya sebenar-benar hijrah, dan kesatuan inilah yang akan membawa kepada bersatu padunya sesebuah masyarakat secara umumnya. Wallahu a'lam. Saya serahkan dia kepada Ustaz. Baik, terima kasih Ustazah. Jadi bukti yang kita dapat adalah bulan Muharram ni adalah permulaan bulan untuk kita bersatu padu, dan jangan pecah belah dan jangan berpuak-puak. Utamanya dalam organisasi ni memang kita tahu bahawa banyak yang asabiah, maksudnya berpuak-puak lah. Berpuak-puak, ada puak A, puak B, puak C, puak D, kalau boleh sampai Z, puak pun ada. Dan kalau boleh sekecil-kecil, grup tu grup kecil, berdua pun ada. Ada dua je tapi buat grup masak. Kan, bunyi nak kata berpuak-puak lah kan. Jadi harap-harap seperti yang saya cakap tadi, bulan Muharram ni adalah permulaan untuk kita boleh bersatu padu. Okey, dalam segala apa-apa urusan, jangan kita berpecah belah, insya-Allah. Baik, selesai pada sesi yang pertama, kita akan mula pada sesi kedua. Jadi saya bagi kepada panel-panel kita hanya selama 3 minit untuk mengulas soalan 3 minit lebih lah untuk mengulas soalan-soalan ini. Baik, kita balik kepada Ustaz Syukur kan. Baik, bulan Muharram ni juga adalah bulan yang mana banyak manfaat sebagaimana yang kita telah sebut sekali tadi kan. Manfaat banyak yang boleh kita kongsikan kepada umat Islam. Jadi dalam sehingga kan Imam Suyuti rahimahullah mengatakan bahawa bulan Muharram ni merupakan bulan Syahrullah, bulan satu bulan-bulan Allah yang dimuliakan. Jadi Ustaz Syukur saya tanya, apakah iktibar yang kita boleh ambil dan Ustaz boleh kongsi kepada kita tentang bulan Muharram? Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Sayyidina Ustaz Abdi. Sebenarnya kita bukan bertiga orang berceramah, 4 orang. Termasuk moderator. Moderator ni penceramah juga. Okey, alhamdulillah. Sangat-sangat banyak poin. Sebenarnya kalau saya nak ceritakan banyak, kalau kita bagi mic kat Ustaz Syakir pun boleh 1 jam boleh cakap. Tak berhenti boleh, Salza boleh. Memang tak cukup bila dah combine 4 orang atas ni. Semua cakap poin-poin sikit-sikit je. Kalau bagi banyak dia takut tak dapat kita nak tangkap, nak grab apa istibar, apa manfaat ni kita boleh dapatkan setiap kita. Jadi selepas tadi beberapa Ustaz Syakir menceritakan tentang kisah para Nabi dahulu, Ustaz menceritakan tentang pengorbanan dalam hijrah para sahabat Nabi SAW. Ustaz bacakan hadis innamal a'malu binniyat. Tadi Ustaz Syakir kata bergetar, Ustaz Abdi pun bergetar, saya pun bergetar. Bila dengar balik innamal a'malu binniyat, kita cuba tanya balik diri kita, apa niat kita sebenarnya? Kita di Musrawik, apa niat kita? Niat kita sama tak masa macam mula kita masuk dulu? Adakah niat kita macam saya cakap untuk berkahwin? Niat apa? Niat tiroha. Awal berarti apa? Innamal a'malu binniyat fa innamal likulli imrin ma nawa fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu li imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Jadi kalau kita niat betul-betul kerana Allah SWT, dalam setiap harian kita tak lari daripada hijrah tanpa kita perasan. Kita bercerita kisah-kisah hijrah Nabi, para sahabat. Sebagai benda duduk kita ambil ibrah. Sebab dalam antara para sahabat Nabi ada juga berhijrah kerana perempuan. Itu yang keluar hadis tu. Dia berhijrah sebab dia tak berkahwin dengan perempuan tu. Kita pun datang bersuami sebab mungkin mak suruh, kawan ajak, ikut kawan. Ada pun mungkin jodoh dia di sini kan. Ramai yang jodoh dia di sini kan. Ataupun kita sebab dekat rumah, ataupun sebab nak benceng, ataupun sebab apa-apa sebab sahajalah kita masuk kerana Allah SWT. Kalau tidak, sia-sia dan kita rugilah. Kita dapat duduk di sini tapi kita tak dapat ni Allah.
Dia kata mungkin berkhidmat kat Pesawai paling lama saya jumpa berapa? 30 berapa tahun ni? Paling legend lah. Ada lagi legend kat mana daripada jalan Ipoh kan. Jadi kita tak nak. Kita nak dengar, lepas kita dengar berkaitan dengan hijrah, bagaimana hijrah tadi Allah sebut, bagaimana penyatuan di antara Aus dan Khazraj, penyatuan daripada Muhajirin dan Ansar, bagaimana pengorbanan yang mereka laksanakan. Kita pun berlaku banyak pengorbanan. Yang lelaki kan terpaksa beli rumah jauh. Sebab kenapa? Nak isteri dia dekat, tapi kita pergi tempat kerja, lelaki jauh tak apa. Kita naik motor jauh tak apa. Kita dah hujan pagi tadi pun tak apa. Kita hijrah orang tu. Tapi niat kita tengok pada. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga mungkin kita dalam masa yang sama kita ada niat-niat lain mencari rezeki dan sebagainya. Tetapi kita boleh ikhtiar, kita boleh cuba, kita boleh usaha. Jangan lupa patah balik kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh ikhtiar usaha macam tadi para sahabat Nabi SAW, Nabi Musa bagaimana berikhtiar untuk lari keluar. Dan sekali tak ada jalan lain lah, laut. Allah suruh lari lah. Tapi lepas tu laut, macam mana nak buat? Berserah pada Allah Ta'ala, Allah turunkan wahyu, ambil tongkat ketuk pada air. Logik ni tak logik. Jadi apa? Percaya pada arahan Allah SWT. Ketuk air terbelah, lalu situ. Selepas Allah tutup di laut tu, tenggelam segala tentera Fir'aun. Begitu juga dengan Nabi SAW, berstrategi untuk berhijrah, pilih jalan yang tak selalu dilalui, minta orang yang pakar untuk tunjuk jalan. Semua strategi yang kita gunakan untuk pengurusan kita di tempat kerja sebagainya. Kerana Allah SWT, kita buat penilaian manfaat pada Allah SWT, pada Nabi, ataupun hanya sekadar pilih sebab nafsu kita. Kita nak kita suka itu atau bersebabkan benda-benda manusia dan juga benda-benda lain. Kita ubah, kita cuba ikhtiar kita, kaitkan keterikatan kita, berserah kita, tawakal kita, dan serahkan kepada setiap kejayaan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya banyak lagi poin. Saya tak nak ambil masa penceramah kita. Jadi insya-Allah cukup total terkurang. Yang saya tambah lebih sikit lah, tapi tak apa dia faham. Terima kasih Ustaz kita berkongsi tentang improv ataupun pencibaran yang mana kita ambil daripada Muhammad. Baik Ustaz, syukuran atas Syakir. Daripada improv tersebut, apa manfaat yang kita boleh ambil sempena bulan Muhammad? Bismillah. InsyaAllah manfaat yang boleh kita ambil pada bulan Muharram ni sangat banyaklah. Antaranya adalah pembuktian iman kita. Macam tadi kisah, saya bawakan sedikit kisah yang Ustazah bagi tahu tadi tentang bila mana Muhajirin sampai ke Madinah, orang Ansar berduyun-duyun untuk sambut. Kerana maksud Ansar sendiri adalah maksudnya yang memberi bantu. So mereka ni sanggup bantu, sehingga kan ada seorang sahabat sanggup menceraikan isterinya, memberi kepada Abdurrahman bin Auf. Saya pernah ceritakan kisah tersebut pada seseorang. Dan seseorang seorang wanita lah. Wanita ni dia emosional sikit, dia tentang cerai-cerai ni. Dia bertanya cerai tapi bagi orang lain. So bila macam tu, reaction terhadap kisah tu, dia kata kan, aku tak boleh fikir macam mana dia fikir. Sebab kita tak dilatih seperti mana sahabat dilatih. Sahabat dilatih 13 tahun tentang keimanan, tentang azab, tentang hari kiamat. Maksudnya mereka adalah antara yang power akidah. Kita baru pergi gelas fardu ain akidah Ustazah sehari, tak sehari lah, sejam setengah. Sebab itulah kita boleh keluarkan kata-kata tersebut dan kita tak boleh lakukan seperti mana sahabat. Itu adalah pembuktian iman. Sebab mereka ni bantu kerana akidah, kerana keimanan, kepercayaan kepada Allah. Jadi yang saya nak beritahu, manfaat antaranya ada 5. Kita ambil daripada sebab bulan Muharram adalah antara pasca Baitul Aqabah. Ini pun jarang orang cerita. Biasa orang cerita Abu Bakar dan sampai Madinah apa semua. Baitul Aqabah, iaitu perjanjian Nabi dengan sahabat yang datang ke Mekah untuk melaksanakan haji. Bila kita tahu sebelum bulan Muharram, bulan Zulhijjah, dan orang Madinah pun datang ke
Mekah untuk melaksanakan haji, maka ketika itulah mereka didakwakan oleh baginda Rasul, sehingga kan sampailah berlakunya kejadian pertama, Baitul Aqabah pertama, Baitul Aqabah kedua. Yang saya nak bagi tahu adalah manfaatnya 5 benda, iaitu kita sanggup memberi pertolongan tanpa dalam keadaan senang, tanpa dalam keadaan susah pun kita dapat beri bantuan. Pertama. Kedua, kita sanggup memperbelanjakan harta kita dalam keadaan senang ke dalam keadaan susah. Kalau kita tahu itu memberikan kredit, memberikan kelebihan untuk agama kita, kita sempat. Susah ke kita dalam keadaan tengah bayar hutang ni, tapi kita tahu kalau kita bagi sumbangan untuk agama, maka tanpa rasa fikir bagi. Kenalah dengan ayat Quran yang Allah katakan dalam surah At-Taubah ayat 1, infiru khifafan wa thiqal. Bergeraklah dalam keadaan khifafan wa thiqal, dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan payah. Kita kalau kita tengok bumi Palestin, ada Syekh Ahmad Yasin, dia kaki kena potong, tapi dia gunakan tubuh badan dia yang lain, iaitu mulut, gunakan lontar suara untuk agama dalam keadaan susah, tapi still rasa ini memberikan manfaat kredit untuk agama. 2 benda. 3 adalah kita memberikan dalam perjanjian Aqabah tersebut. Yang ketiga adalah kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kena juga dalam surah Ali Imran, Allah mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ni adalah umat yang terbaik bila mana kita melaksanakan 2 benda, iaitu kita melaksanakan ma'ruf, kita mengajak kepada kebaikan, dan kita mencegah kemungkaran. Keempat adalah kita tegakkan kalimah Allah. Kerana dalam surah At-Taubah ayat 40 juga Allah mengatakan kalimatullah hiyal ulya. Sesungguhnya kalimah Allah itulah yang tertinggi. Dan pada akhir tersebut, pada akhir perjanjian, Nabi mengatakan bahawa perlu taat, perlu berikan perintah, perlu melindungi Nabi. Kerana kat situ Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kamu hatta yuhibba hatta akuna ahabba ilaihi min waladi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nak ukur kali iman kita adalah bila mana kita mencintai Nabi melebihi anak kita, melebihi ibu bapa kita, dan melebihi wan nasi ajma'in. Kalau kita sayangkan harta, maksudnya iman kita telah rosak. Nabi suruh buat sedemikian, kita lebih menyayangi harta, iman kita dalam keadaan goyah. Kalau agama tengah dalam keadaan dicela, ditindas, kalau kita tak gerakkan diri kita untuk mempertahankan agama kita, maksudnya iman kita tengah samping. Maka gunakan apa yang ada pada diri kita untuk mempertahankan agama. Kalau kita betul kasih kepada Nabi, baginda Rasul, patutnya kita sayang Nabi melebihi segala-galanya. Seperti mana sahabat bertinggalkan harta ketika mana hijrah daripada kaya menjadi miskin sebab tinggalkan harta kerana Nabi. Itulah 5 benda yang saya beritahu tadi. Gunakan diri kita untuk agama, belanja untuk agama dalam keadaan payah atau senang. Kedua, amar ma'ruf nahi munkar. 3, tegakkan kalimah Allah yang tinggi. 4 adalah berpertahan dan perjuangkan baginda Nabi sendiri. Itu sajalah. Allah Ta'ala. Terima kasih Ustaz Syakir. Lebih ni dia nak share pula hari ni kan. Boleh. Intipati yang telah Ustaz Syakir berikan dalam 5 perkara itu, perkara yang asas adalah memperkuatkan iman kita. Semua itu adalah memperkuatkan iman. Dalam bulan Muharram ni, peristiwa-peristiwa yang berlaku adalah untuk memperkuatkan iman kita. Jadi soalan saya nanti kepada saudara, bagaimana kekuatan iman ni kita dapat terjemahkan dalam membina semangat hijrah pada masa ini. Jadi saya sediakan saudara. Okey, terima kasih Ustaz Abdi. Berapa minit? Gaya 3 minit. 3 minit. 3 minit pun susah sebenarnya.
Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dalam surah, saya ingat surah apa, tapi ada disebutkan fafiru ilallah. Maksudnya segeralah kamu kembali kepada Allah dengan taubat dan taat. Dalam definisi hijrah daripada Syekh Mutawalli Al-Sya'rawi ada menyebutkan hijrah ni diterbahagi kepada dua, secara fizikal dan secara hati. Fizikal ni contoh berpindah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Untuk secara hati, daripada mencintai selain daripada Allah kepada mencintai Allah. Maka inilah yang kita nak mengeluarkan hijrah ini menjadi satu amalan kepada kita. Jadi hijrah ini sebenarnya menganjurkan umatnya untuk melakukan anjakan paradigma. Anjakan paradigma daripada hijrah daripada hidup bermaksiat kepada hidup dengan syariat, daripada hidup menderita kepada hidup bahagia. Definisi bahagia menurut Islam ini adalah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Apa yang kita dapat di dunia, kita kena tentukan dapat juga dengan akhirat. Maksudnya segala kebaikan yang kita buat dekat dunia ni, pastikan kebaikan tersebut dikira juga di akhirat. Bukan kosong. Takut-takut bila kosong, kita dah berusaha sedaya upaya ni dekat dunia, tapi rupa-rupanya kita muflis dekat akhirat disebabkan niat kita. Okey, jadi ini adalah sedikitlah tips hijrah. Bagaimana kita nak memanifestasikan iman itu kepada amal. Jadi yang pertama ialah betulkan niat kita kerana Allah. Niat ni sebenarnya boleh kita banyakkan, tapi yang paling utama tu kita kena letak niat kita. Kenapa kita nak berhijrah? Kenapa kita nak berubah ke arah kebaikan? Kerana Allah. Kerana Allah dulu. Kenapa kita datang kerja? Kerana Allah dulu. Barulah niat-niat yang seterusnya mungkin kita nak niatkan. Kita datang bekerja sebab nak menafkahkan anak, untuk belanja kehidupan seharian, untuk belanja kawan-kawan, kan? Itu adalah niat yang kedua. Niat yang sekelah, yang primary, yang utamanya adalah niat kan kerana Allah SWT. Okey, yang kedua tipsnya ialah mulakanlah perubahan dalam diri kita ni dalam perkara yang kecil dan mudah. Benda-benda yang kecil dulu. Jangan terus aku nak jadi pejuang Islam, besok aku nak pergi Palestin terus. Tak. Okay, mulakan daripada yang kecil dulu. Apa amalan-amalan yang kita boleh buat untuk kita ni tetapkan diri kita dengan ajaran Islam. Kita boleh tengok sekarang dah macam-macam platform yang kita boleh ambil untuk kita tengok hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang amalan-amalan. Okey, contohlah amalan yang mudah ada daripada Abu Hurairah pernah menceritakan bahawa Nabi Muhammad SAW pernah wasiatkan amalan yang mudah, 3 perkara yang tak patut kita tinggalkan. Okey, apa wasiat tersebut? 3 perkara ni apa? Yang pertama, ini Abu Hurairah tak pernah tinggalkanlah. Yang pertama ialah solat duha. Kalau kita rasa kita free kan, ada masa lebih sikit dalam tempoh awal kita datang kerja sampailah ke sebelum zuhur tu, kalau kita free kita pergi solat duha. Cuba. Okey, yang kedua, puasa 3 hari pada setiap bulan. Setiap bulan ni puasa 3 hari. Ada apa boleh juga nak buat puasa Isnin Khamis. Okey, Isnin Khamis dah dapatlah seminggu 2 hari. Lepas tu tambah lagi minggu depan Isnin Khamis dah dapat 4 hari. Ataupun kita puasa dekat ayam bid, puasa hari putih 13, 14 dan 15 setiap bulan. Okey, itu pun boleh, tak ada masalah. Yang ketiga, apa yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah? Solat witir. Solat witir sebelum tidur pastikan
solat witir. Itu antara contoh-contoh amalan yang mungkinlah kita ni sebenarnya kita dah baik, dah cukup baik dah. Solat wajib kita tak tinggal, solat wajib tepat masa, dah bersedekah, dah bagi orang makan dan sebagainya. Tapi kita cari lagi amalan-amalan yang lagi baik, yang untuk menambahkan kita ni makin bertambah-tambah baik di hadapan Allah SWT. Antara contoh lain kelebihan-kelebihan solat sunat, solat sunat rawatib ada disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Barang siapa yang solat solat 12 rakaat sunat sehari semalam, maka Allah akan anugerahkan kepadanya rumah di syurga. Siapa yang tak nak rumah dekat syurga, Allah dah readykan rumah dekat syurga dekat kita. Tinggal kita nak buat atau tidak. Jadi kita cubalah cari-cari amalan-amalan yang kita boleh buat yang mudahlah untuk kita. Yang penting adalah istiqamah. Sebab kebiasaan orang dia nak hijrah, memang nak berubah, tapi istiqamah tu susah sebenarnya. Istiqamah sangat susah. Okey, yang ketiga, tak cukup 3 minit saya. Okey, yang ketiga, cari sahabat ataupun lingkungan-lingkungan yang baik. Tapi tanpa meninggalkan lingkungan yang sedia adalah kita cari lingkungan yang baik tu untuk kita kuatkan iman kita, supaya bila kita pergi ke tempat yang lain, kita dah ada asas, dah ada iman, dah ada akidah yang kukuh untuk kita bantu sahabat yang circle yang lain ni untuk sama-sama ikut dengan kita. Nabi pernah bersabda, mafhumnya siapa yang berkawan dengan orang yang meniaga minyak wangi, maka wangi itu akan melekat. Dia akan wangi sekali lah. Tapi siapa yang berkawan dengan orang yang membuat besi, maka bau besi itu akan melekat juga dekat kita. Dikiaskan kepada cari sahabat yang baik untuk mendapatkan kebaikan, menghindari kawan yang mungkin ada keburukan, tapi untuk bantu dia ke arah yang lebih baik. Okey. Yang terakhir ialah sabar dan terus bersemangat. InsyaAllah kena sabar dan terus bersemangat. Bila kita rasa futur, kita kena kembalikan semula futur tu kepada, futur ni maksudnya lemah, rasa lemah semangat. Kita kena kembalikan lemah itu kepada Allah SWT. Ingat balik kenapa awal-awal tadi, kenapa kita nak berhijrah. Itu sebabnya bila kita betulkan niat kita, awal-awal lagi niat kita kerana Allah, maka bila kita tengah lemah semangat, kita akan ingat semula kerana Allah. Tapi cubalah kalau kita niatkan sebab kita nak dapatkan harta, contoh, aku nak baca surah Al-Waqiah supaya aku murah rezeki, boleh, tak masalah. Tapi bila rezeki kita tak murah, kita akan jadi lost. Kita akan rasa macam, selama ni aku baca surah Al-Waqiah tak murah pun rezeki aku. Jadi itu maksudnya betulkan balik, kita ubah balik niat kita. Niat yang paling utama itu adalah kerana Allah SWT, dan seterusnya barulah kita iringkan dengan niat-niat yang lain. Wallahu'alam. Sudah kembali. Baik, terima kasih Ustazah. Lama ni. Okay. InsyaAllah mati-mati Ustazah cakap tadi adalah sekiranya kalau kita nak buat sesuatu dan kadang kita nak hijrah, maka kita perlu buat sesuatu. Dan sebab sejahtera Ustazah guna ajarkan paradigma bermula daripada, kalau boleh bermula daripada hari ini. So, bulan hijrah dalam bulan utamanya dalam Muharram. Jadi dalam bulan Muharram ni kita buat perkara-perkara dalam Ustazah sebut tadi, macam mana kita nak hijrah ke arah yang lebih baik. Yang mana kalau solat kita tepat pada waktu, tak boleh, tak ada masalah. Yang penting jangan berpuasa banyak, tidak berpuak-puak macam Ustazah sebut tadi kan. Kalau boleh kita bersatu di atas satu akidah, di atas satu agama Islam, dan di atas satu platform yang kita boleh memberikan kebaikan kepada umat Islam, insyaAllah. Baik, selesai sesi kedua pada hari ini. Jadi sesi yang ketiga saya nak buka soalan kepada panel-panel, ataupun nak saya sendiri soalan tuan-tuan dan puan-puan. Nak tuan-tuan dan puan-puan.
Ada soalan tak? Kalau tak ada, saya nak tanya ni. Banyak sister depan ni saya mau tanya terus. Kalau saya kenal sister ni, yang lain-lain tu saya tak ingat nama. Maaf ya. Ada tak soalan? Dia saya nak tanya ni, boleh benar? Saya tanya ni ya. Saya tanya penonton dulu boleh? Dia nama Sister Syah, saya lupa. Boleh saya tanya Sister Syah? Ada soalan tak? Kalau ada soalan, tanya. Saya tak ada soalan. Boleh saya tanya soalan Sister Syah? Dalam bulan hijrah, bulan ke-8 apa? Cuba kira. Panel pun kena kira juga. Takut-takut saya tanya dia orang kan. Bulan ke-8 apa? Syaban kan Rejab ke Syaban? Betul ke beda? Betul? Yang ni semua aku pada tak kira pun. Betul. Ada tak? Syaban ke Rejab ke Syaban? Siapa yang jawab tadi? Semua tu nak diam kat tangan kan? Saya jawab kan? Okey, tak apa-apa. InsyaAllah lagi dapat hadiah, semua dapat hadiah. Aku makan ni ya. Itu hadiah ni. Okay, baik. Soalan kedua saya tanya kepada yang depan, yang lelaki ni. Zul, tadi Ustaz sebut tadi seorang sahabat yang telah berhijrah sebelum hijrah yang formal tu ke Utopia lah. Ke Utopia. Apa nama sahabat tu? Sudah. Sebab saya nampak tulis banyak tu. Jadi itu saya tanya tu. Tulis. Allah. Tulis tu lukis tu. Okey, apa nama sahabat dia Ustaz? Osman bin Affan kan? Tulis. Tulis. Nanti tak sempat tulis ingat. Baik. Okey, sebagai semua saya pernah tanya penonton pun nampak gaya macam saya yang bagi jawapan. Saya tanya sebelum jawapan, so saya tanya pada panel lah. Terakhir, ulasan dalam tempoh seminit saja, jangan lebih. Boleh? Soalan yang sama untuk tiga-tiga panel ni semua tiga-tiga di depan ni. Okey, baik. Ustazah, saya nak tanya. Sebab kita ni dalam kerajaan Malaysia Madani ni kan. Malaysia Madani kena sebut lah. Okey. Jadi macam mana kita nak terjemahkan semangat dalam bulan Muharram ni dalam Malaysia Madani kita pada hari ini. Kita mula dulu dengan Ustaz Syakir sebab dia dah pegang mic dulu kan dengan Ustaz Syakir. Bismillah. Saya cakap dulu sebab takut orang dua mikrofon saya. Saya cakap dulu. Ya, bismillah. InsyaAllah apa yang boleh kita ambil dan milikkan dengan Malaysia Madani. Okay, Madani tu kita ambil daripada perkataan apa? Tuan. Madinah Al-Munawwarah. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan kita tahu Nabi hijrah itu dalam keadaan sebelum tu berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi dibawakan juga oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah berikan satu tunggangan, iaitu Buraq yang sepantas dia. Tapi kenapa berhijrah ke Madinah Allah tak beri pun Buraq tu? Sedangkan Nabi dalam keadaan kepayahan ketika itu dan dibunuh. Tapi Allah perintahkan Nabi dan juga sahabat yang lain hijrah tu dengan kepayahan. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya kita beritahu hari ni kalau kita hijrah, kita tak boleh hijrah biasa-biasa. Hijrah perlu ada ilmu. Jangan kita aku ikut orang pun hijrah. Orang tu pakai tudung aku pakai tudung. Orang ni ikut orang sebelum kita pun ikut tren untuk orang sebelum kita ikut orang. Dan kita tahu hijrah Nabi ke Madinah asalnya Nabi ditindas. Dan sampai ke sana Nabi boleh membina negara. Nabi boleh buat macam-macam. Nabi ketika itulah baru ada hukum-hukum macam puasa lah, zakat lah, berperang lah, apa lagi, bina masjid lah. Baru ada ketika itu. Masa mula-mula dia relax, dia sabar.
Tapi bila berhijrah ke Madinah, kita ada kuasa untuk buat benda yang lebih banyak manfaat. Sama juga dengan kita pada ini. Malaysia Madani itu asalnya adalah untuk masyarakat majmuk. Kita Islam dan masyarakat kita kat Malaysia ni banyak, ada yang Muslim, ada yang mungkin dia ateis, ada percaya Tuhan. Maka kita hidupkan macam mana Nabi hidup di masyarakat, Nabi dakwah kepada non-Muslim yang lain. Hidup bahagia sehingga boleh membina negara itu. Sama juga pada hari ini, jangan kita nafsi-nafsi Muslim-Muslim saja, sebab yang lain pun adalah walaqad karramna bani Adam. Mereka yang non-Muslim pun juga adalah daripada keluarga kita. Kita benih Nabi Adam Musa. Baik, saja Allah Taala. Baik, terima kasih Ustaz Syakir. Dia takut perempuan dia mengambil sebelum ni. Jadi kita dah mulakan apa ni? Sepatu. Ustazah pun takut perempuan dia ambil. Jadi kita pergi sesalah. Salah dulu Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surah Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Maka ini adalah saya minta maaf, nanti boleh tengok ini daripada surah mana. Ini merupakan satu bentuk yang Allah nak katakan kepada kita, hasil usaha daripada perubahan diri kita itulah yang menentukan siapa kita pada satu masa akan datang. Jadi saya tak berniatlah untuk kupas ruang lingkup yang besar berkait dengan Malaysia Madani, tapi saya khususkan dekat ruang lingkup kita, dekat dalam hospital Pesnawi ni, kita ke arah mencapai hospital Patuh Syariah. Jadi itu sebenarnya salah satu perkara yang sangat-sangat membawa kepada perubahan yang sangat besar dalam diri kita, sebab kita kena ada rasa inilah wasilah ataupun perantaraan yang Allah datangkan kepada kita dalam proses kita nak mencapai hospital Patuh Syariah. Dan kita boleh bantu diri kita untuk berubah ke arah yang lebih baik melalui perkhidmatan itu adalah. Jadi ini adalah satu penghijrahan yang sangat-sangat baik untuk diri kita dan untuk tempat kerja secara umumnya. Mungkin kita rasa kita dah baik dah, ataupun kita rasa ialah majoritinya Islam kan di sini dan sebagainya. Tapi kita perlu ada upgrade yang lebih baik untuk bertambah-tambah baik supaya amalan yang kita laksanakan ini dirahmati oleh Allah SWT. Mungkin juga kita ada rasa suka, ada rasa susah dan sebagainya, tapi kita kena rasa yang ini adalah perantaraan yang Allah letakkan supaya kita upgrade diri kita melalui wasilah yang Allah sampaikan. Dan kita sebenarnya ke arah kemodenan dunia. Kalau kita tengok dunia kita semakin moden, semakin macam-macam perkara yang masuk dekat dalam Malaysia dengan pemikiran-pemikiran yang serba keliru pada masa sekarang. Jadi kita kena ada gap diri kita dengan pemikiran tersebut. Itu yang disebutkan tadi, asas akidah itu sangat penting supaya kita boleh keluar berkeliaran dekat muka bumi Allah ni dengan satu asas yang betul-betul menjadi pedoman untuk diri kita melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jangan kita lupakan pengabdian diri kita kepada Allah SWT. Antara satu hadislah yang saya hujungkan dengan satu hadis, tanda hampirnya hari kiamat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, perkara pertama yang akan hilang daripada agama kalian adalah khusyuk, dan perkara terakhir yang akan hilang daripada agama kalian adalah salat. Maksudnya khusyuk ni dia bukannya semata-mata khusyuk dalam solat. Khusyuk ni khusyuk dalam melaksanakan apa yang Allah suruh dan apa yang Allah larang. Khusyuk ni juga dia merupakan keseriusan kita untuk menganut agama Islam. Rasa khusyuk ni ialah rasa penuh dengan
penuh dengan menjiwai sesuatu perkara. Jadi kita kena menjiwai Islam yang kita anati sekarang. Apa yang Nabi sampaikan sehingga boleh tersebarnya dakwah Nabi serata dunia. Seperti itulah supaya kita ni berada dalam rahmat Allah SWT. Mungkin terima kasih Allah Ustazah di atas apa nama tu penerangan yang panjang lebar. Saya pun takut lah ni. Nabi Ustaz Syukran, Bisa Syukran kata sebulan dia mengikut pada kedua tadi. Risau dia kan. Jadi tak apa. Syukran dia tambah lagi untuk akhir kali. Okey, macam tadilah Ustaz Abi cakap tu betul. Apa yang saya nak cakap tu dia orang akan cakap. Okey, betul lah apa yang dia tu. Jadi saya sebagai penutup pun saya doa lah. Okey, tapi tak saya tambah sikit juga. Jadi insya-Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik hidayah. Kita dengar ceramah banyak, mata-mata kita dengar ceramah, tapi still masih kita ditakut yang sama. Tak ada perubahan. At least satu kita tambah ilmu, tapi ilmu kita kalau tak diamalkan, tak diikat dengan amalan, akan hilang macam tu. Seperti mana kalau kita letak, kalau zaman dulu diumpamakan kalau unta tak ditambat memang hilang lah. Itu salah pada Allah Taala. Allah Taala ni Allah dah bagi hidayah lah. Ni hidayah lah ni. Bukan isteri yang hidayah tak. Ini hidayah yang penting kan. Hidayah yang Allah dah bagi dah kita kefahaman, kita tahu yang mana baik itu hidayah. Tapi taufik, kita minta taufik supaya Allah dapat gerak kita untuk buat apa yang kita dengar, apa yang kita serap dari ilmu tadi itu, pengamalan dalam kehidupan sehari. Jadi insya-Allah semoga sedikit usaha kita orang untuk berkongsi ini dapat sama-sama memberi manfaat. Semoga Allah jadikan kita orang yang mendengar dan mengikut man yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مترودا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من الذاكرين واجعلنا من العابدين واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Terima kasih kepada ketiga-tiga panel kerana telah menjayakan program forum pada hari ini. Kesimpulan yang kita dapat pada hari ini adalah yang pertamanya adalah semua bulan mempunyai keistimewaan masing-masing, termasuklah bulan Muharram. Dan yang keduanya bulan Muharram ni kita boleh ambil iktibar daripada kisah-kisah yang dikongsi oleh panel kita pada hari ini untuk menguatkan diri kita, memperkuatkan jati diri, memperkuatkan akidah, memperkuatkan silaturahim dan umat Islam. Yang ketiganya adalah bulan Muharram ni adalah permulaan bulan untuk kita berubah. Kalau kita boleh berubah pada permulaan bulan Muharram, insya-Allah kita doa supaya kita ini dapat istiqamah dan kekal dalam perubahan tersebut. InsyaAllah. Terima kasih juga sekali lagi kepada tiga-tiga panel. InsyaAllah sekiranya terdapat apa-apa soalan nanti kemudian bolehlah terus email ataupun WhatsApp personal kepada Ustaz dan Ustazah kita lah. InsyaAllah Ustaz dan Ustazah kita dah janji dengan kekal 10 tahun di sini. Jadi insyaAllah kalau nak tanya hari ni, nak tunggu 10 tahun lagi pun boleh, insyaAllah jawapan. Jangan gurau ya. InsyaAllah sampai di sini saja pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada lain-lain waktu lah. Dengan itu saya minta maaf dari ujung kaki satu jalan sekiranya terdapat kesilapan ataupun apa-apa yang telah saya